Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita ingin membawa semua untuk menziarahi lagi masjid-masjid yang ada kaitannya dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di belakang saya salah satu masjid yang telah ada sejak zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dahulunya dikenali sebagai Masjid Bani Harisah yang terletak di perkampungan Bani Harisah, salah satu kabilah yang ada di bumi Madinah Al-Munawwarah. Masjid ini sekarang terkenal dengan namanya Masjid Mustarah kerana Nabi SAW pernah singgah di kawasan masjid ini dan salat di sini dalam peristiwa dalam perjalanan baginda Nabi menuju ke Medan Uhud. Ada pandangan menyebutkan Nabi singgah di sini setelah peperangan Uhud dalam perjalanan pulang ke Madinah Al-Munawwarah. Juga disebutkan Nabi SAW juga pernah singgah ke sini dalam perjalanan Nabi untuk menziarahi syuhada Uhud. Nabi singgah dan berehat di kawasan Masjid Mustarah ini. Dan disebutkan di dalam sebahagian kitab, di Masjid Mustarah ini jugalah berlaku salah satu daripada peristiwa perubahan kiblat kerana lambatnya orang-orang di perkampungan Bani Harisah mengetahui tentang perubahan kiblat, maka mereka salat 2 rakaat menghadap ke Masjidil Aqsa dan 2 rakaat lagi ke Masjidil Haram. Mudah-mudahan sekiranya kita diberi kesempatan hadir ke bumi Madinah, hadirlah salat 2 rakaat di sini supaya tempat ini menjadi saksi nanti di hadapan Allah, kembara menuju maghfirah syarikat pelancongan Yaskin.